dalam dunia ni bagi saya tiada sebenarnya. Tak semua itu adalah sekadar bayangan daripada syaitan dan jin lah. Semua golongan masyarakat lah tidak patut menonton cerita hantu ataupun cerita-cerita seram. Ianya boleh mempengaruhi fikiran masyarakat tentang cerita-cerita tahyul. Sekaligus memesongkan akidah. Bagi saya pengajaran itu langsung tak sampai pada penonton. Penonton hanya suka melihat cerita hantu sebagai hiburan. Orang-orang yang asyik mengkritik cerita-cerita seram keluaran Malaysia ni adalah orang yang hanya mencari kesalahan orang lain je. Kemungkinan besar tak pernah pun menonton cerita-cerita bergenre seram ni. Masyarakat kita bukannya katak di bawah tempurung yang tidak tahu menilai baik buruk sesuatu cerita dan kesan kepada diri sendiri. Terima kasih Amirul, terima kasih Syida atas kiriman video yang anda kirimkan kepada wartawan. Jadi itu isunya. Bila cerita pasal filem-filem tahyul, filem-filem seram ni, pasti kita nak kaitkan dengan sudut pendidikannya, sudut moralnya, sudut agamanya. Tapi akhirnya filem ni sebagai satu genre hiburan. Hiburan tu kita boleh takrifkan dalam pelbagai bentuk. Jadi bagaimana kita dapat membezakan, boleh mempengaruhi minda ke, memberi kesan dan sebagainya. Tetapi hari ini saya rasa penonton begitu bijak. Mereka melihat filem ataupun elemen-elemen media masa ni dari sudut kualiti persembahan tu sendiri. Ya, bila kita sebut kualiti persembahan, dia merangkumi banyak aspek lah. Yang pertama dari sudut ceritanya. Ya, adakah cerita itu menarik? Sebab kita tengok filem pertama kita tanya cerita apa? Sudut cerita. Kemudiannya juga dari sudut pengarahnya, ya, lakonan. Kemudian produksinya pada kerja-kerja kamera work dekat fotografi dan juga suntingannya. Jadi ini merangkumi banyak aspek sudut produksinya. Ada sudut produksi dan juga sudut kreatifnya. Itu satu. Jadi kalau kita lihat hiburan sendiri bukanlah satu yang salah. Malah filem itu mesti menghiburkan. Walaupun orang berkata filem seni satu filem yang tidak menghiburkan, saya tidak bersetuju. Ya, hiburan karya seni mesti menghiburkan. Mesti menyenangkan kita. Kalau tidak, kita lebih baik kita tengok benda lain. Ya, jadi pada saya hiburan itu satu perkara, tapi hiburan yang bermakna mempunyai pemikiran. Mana dia akan menghantar pemikiran. So pemikiran inilah yang selalu disalahanggap, dikatakan mesej. Ya, tapi penonton menolak mesej. Ya, khalayak suka pada pemikiran kerana apabila mereka menonton filem, mereka berkongsi pengalaman. Ya, daripada situlah mereka mendapat pemikiran yang dibawa dalam filem tersebut. Dan kalau kita lihat pada hari ini, filem-filem seram yang ditunjukkan pada hari ini bukan sekadar seram saja, tapi juga punya agendanya sendiri. Ya, kalau kita lihat umpamanya filem-filem berkenaan isu-isu apa feminisme, macam Harum Sunar Malam, Putih Harum Sunar Malam oleh Sami Baba juga selain pada unsur seram itu, filem seram mesti menyeramkan. Kalau tidak menyeramkan, itu bukan filem seram. Itu David Teo kata kalau filem seram tak seram, susah juga. Ya, itu yang paling penting. Jadi filem kelakar pula ni. Jadi tetapi Sami Baba juga membawa pemikiran feminis dalam filem tersebut. Ini satu yang menarik untuk dikaji. Ya, dan kalau mereka ingin mengkaji, banyak sudut lagi dalam filem tersebut boleh kita kaji. Begitu juga filem Hysteria oleh James Lee pada hari ini. Kalau kita lihat, apakah yang lebih menyeramkan orang pada hari ini kalau selain pada masalah ekonomi. Jadi dalam filem tersebut kita melihat juga pelambangan mesej di sebalik elemen seram itu. Boleh kita lihat simbol-simbol yang lain, bahawa apakah yang mengancam kehidupan manusia hari ini, yang orang takut pada hari ini adalah masalah ekonomi. Jadi kita dapat melihat perkara tersebut dalam filem tersebut kalau kita mahu berfikir. Jadi ini saya katakan filem harus menggerakkan pada pemikiran. Khalayak juga inginkan apabila mereka membayar wang untuk membeli tiket di pawagam itu, mereka inginkan eksperimen ataupun experience, pengalaman melihat filem itu sendiri, pengalaman berkarya pengarahnya, pengalaman produksi dan pendekatan kreatif penerbitnya. Jadi itu yang mereka inginkan, bukan setakat menonton hibur balik gitu je. Mereka menginginkan sesuatu yang cukup holistik sifatnya. Jadi bagaimana penerbit-penerbit hari ini ataupun pengarah-pengarah ini perlu mengambil kesempatan, perlu mengambil peluang mengeluarkan ataupun menerbitkan filem-filem seram yang mempunyai elemen-elemen sebegini. Adakah filem kita sudah sampai ke tahap itu, Cik Wak? Ya, itu saya katakan tadi, kita melihat perkembangan ini ya, kalau dia harus sentiasa berterusan. Ya, dan berterusan ini akan menambahkan kemahiran dan mencabar kreativiti pemikiran filem kita, dan juga membina kemahiran produksi. Jadi kalau kita lihat beberapa filem seram hari ini ya, terutama pada sekarang ini, kita banyak menggunakan teknologi kesan-kesan untuk khas, kesan-kesan khas untuk membangkitkan elemen seram pada filem tersebut. Ini bagus dari sudut industri dan juga sudut kemahiran. Kalau kita lihat berbanding dengan yang dahulu, filem-filem seram yang dahulu yang bersifat tradisi, tapi hari ini sudah berubah. Okey, kita ada rakan-rakan wartawan yang nak berkongsi pendapat dan juga pandangan. Silakan, Umar.
Pada penerbit filem dan pengarah filem, jika mereka rasa mereka nak mengaut keuntungan lebih daripada tanggungjawab sosial mereka, itu terpulang pada mereka. Mungkin 10 tahun, 5 tahun mereka akan untung, tapi bagaimana pula dengan nasib 10 tahun atau generasi akan datang? Yang penting nilai dan mesej bagi kekuatan modal insan sendiri pada generasi muda itu lebih penting pada saya. So kita perlu buat sesuatu dengan memikirkan kesannya dan jangka masa panjang, bukan sahaja untuk meraih keuntungan. Itu pada saya sangat silap sekali. Lambakan cerita bergenre seram adalah kerana permintaan daripada penonton itu sendiri. Tidak salah jika diteruskan demi mengekalkan momentum industri seni tanah air. Lagipun pilihan di tangan kita, sama ada hendak menonton atau sebaliknya. Terima kasih Lina, terima kasih Zainal. Seronok dengar berbagai pendapat rakan-rakan wartawan ni jawab. Dia kata kalau kita tak ada demand, tak ada permintaan, tak adalah pengeluaran ataupun produksi filem-filem ni. Kalau khalayak dah suka filem-filem ni, apatah lagi. Inilah masanya untuk buat duit kan. Penerbit berlumba-lumba lah. Stesen TV pun menayangkan slot-slot khas tertentu. Jadi tetapi ada konflik di situ. Bila dah terlampau banyak filem-filem seram ni, kita kan melihat dari sudut mengejar rating, keuntungan ataupun bagaimana? Ya, dari satu segi itu yang saudara katakan sebelum ini tentang lambakan. Ya. Bila kita sebut lambakan itu secara dia memberikan makna yang lain. Lambakan memberikan makna tidak bermutu. Pada saya filem seram bukan kita harus kaitkan dengan istilah yang tidak bermutu. Okay. Yang paling penting saya katakan tadi kekuatan cerita. Bukan sekadar special effect ataupun make-up khas yang ada pada sebuah filem seram itu, dan juga unsur-unsur kejutan yang ada. Tapi juga yang menentukan kualiti sebuah filem seram itu ialah aspek ceritanya tadi dan juga aspek pembikinan. Dan yang paling penting juga hari ini ialah kita harus mencari sesuatu yang lebih baru. Kerana kalau kita lihat filem jangan pandang belakang, telah mencapai 10 juta collection dia, kutipan pada tahun 2007. Tapi apabila dibuat semula, ada pendekatan yang sama dari filem Congkat dan juga filem yang terbaru ini, Jangan Teguh, dia agak merosot. Dia merosot. Kerana apa? Kerana mereka masih mengekalkan formula yang lama, tidak mencabar pemikiran dan tidak berusaha mencari pembaruan. Itu antara kehendak-kehendak khalayak penonton hari ini yang cukup mereka ingin suatu pembaruan, suatu kelainan dalam setiap produksi filem ataupun drama. Jadi selepas ini Cik Wahab, kita akan melihat sebentar, dan selepas itu saya akan tanya Cik Wahab dan juga rakan-rakan wartawan yang mungkin ingin bersama kami bertukar pandangan sebagainya. Elemen tahyul, ilmu hitam dan juga mistik ini adakah bertentangan dengan agama, dan bagaimana kita boleh balance up ataupun mengharmonikan filem, karya dan juga unsur-unsur hiburan dalam filem-filem ataupun drama kita. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini.